Nampak apa jadi kat engine mounting ni. Dah loloi, dah boleh main-main dah. Okay, hai, apa khabar guys? Alright, hari ni kereta yang sama, Pro 2 MyB. Dia ada lagi satu masalah, iaitu bila dia tengah idle, enjin dia ni gegar teruk. Okay, pasal apa enjin dia gegar teruk? Ni sejak beli kereta, tak pernah tukar enjin mounting. Nampak apa jadi kat engine mounting ni. Dah loloi, dah boleh main-main dah. Lagi satu, dia ni mounting ni pakai minyak. Nampak belakang dia ni pun dah pecah dah. Mana minyak dia? Tak ada minyak dah dalam ni. Baik, so untuk masalah macam ni, solution dia, kita ganti seketul engine mounting original yang baru. Okay, so nampak engine mounting yang baru, tegak, stiff, tak ada main-main. Bawah masih tertutup, tak ada hilang ni cover. Okay, baik. So itu saja. So kalau korang ada apa-apa masalah nak check kereta, boleh datang cari kami di Fizi Motorsport Sampai Tambung Ipoh. Okay, bye-bye.